Abu Bakar bin Syaibi. Lahir tahun berapa? 1945. Saya Muhammad Nur bin Yusuf, lahir tahun 1944. Nama saya Muhammad Saleh bin Osman. Di kampung saya orang panggil Janggut. Saya lahir tahun 38. Lahir dekat Negeri Sembilan, bulan 1. Oh, sempatlah. Ha. Kalau lahir Jepun masih ada lagi. Di Bertam, nama kampung tu Bertam, Kelantan. Masa Jepun saya kat Singapura. Askar Jepun ni dia satu askar, satu orang satu basikal. Satu orang penapang basikal. Apabila jalan tu boleh naik basikal, dia naik basikal. Basikal dia pikul dia jalan. Tapi tidak sepanjang lah. Dalam macam dalam kampung lah kan. Kampung-kampung ni dulu macam sekarang, kampung hutan-hutan. Di kampung saya tu dia ada jambatan besi. Sebelum Jepun masuk tu British buat. Jadi apabila Jepun masuk, orang putih berguna lah sikit-sikit. Dia bong jambatan tu supaya Jepun tak lalu. Inggris bong jambatan tu, jatuh kan. Dia orang panggil jambatan Bertam. Jambatan kereta api. Dia bong jambatan Posia, Kemubu, Bertam. Dia 3. Saya nampak Alhamdulillah. Kalau kita pandai jack dia, ampu dia kan, dia suka lah. Tapi kalau kita tak tunduk, tak selut kat dia, tak hormat dia, dia lempang kita berpusing kepala. Dia tak kira siapa pun. Dia ni bukan orang macam kita lah. Ada ilmu ke, ada ibadat sikit, ada agama. Tak ada. Dia ni macam liar lah senang cakap kan. Dia tak ada disiplin, tak ada belas kasihan. Jepun ni tengok macam tu. Dia memang ganas betul. Tapi kalau tengok sekarang kita pergi Jepun, dia paling lembut manusia dalam dunia lah. Jepun mendarat di Kota Baru. Dalam cerita Piramli tu pun ada cakap Jepun mendarat di Kota Baru. Daripada Kelantan dia masuk, Singapura dia masuk, Melaka dia masuk. Dia masuk tak satu tempat. Masa tu saya kecil lagi. Kehidupannya memang susah lah. Susah. Makan susah, pakai susah, segala-gala susah lah. Beli barang ni yang kita duit. Hari ni daun lah cerita. Jadi kena bawa banyak duit, beli sikit barang. Barang waktu tu memang boleh katakan susah, cukup susah lah. Macam seolah-olah Dajjal dah turun lah. Pakai susah lah. Kalau 2 tahun tu saya pakai bogel. Adalah kain keluar tak ada kain. Memang susah lah. Mak kita pun susah. Pakai kain guni gandum tu, guni tepung ke, guni biasa. Dia orang potong dia punya bucu tu kiri kanan. Buat macam seluar. Buat macam seluar. Waktu ni minum susu. Ibu masa tu dia dah vitamin tak ada, makan beras sikit sangat beras. Dia tak ada vitamin. Itu bila lahir susu tak ada. Menyusu dengan kakak saudara dengan kakak sendiri menyusu. Benda tak cukup, susu orang mana, vitamin tak ada. Masih makan ubi kayu. Dah tu orang ni pun macam tu juga, tak banyak susu dia. Vitamin tak ada, esok orang ni betul badan tak mau naik, kurus. Masa tu zaman kurus, tak naik badan. Vitamin tak ada. Masa Jepun macam mana nak ada vitamin? Nak cari ikan kat sungai. Duduk dengan mak. Ayah dah bercerai. Itu jadi-jadinya tu. Duduk dengan ayah mungkin ada sikit dia boleh cari ikan ke apa tak. Sangat susah. Garam pun tak ada. Nak makan garam pun tak ada. Jangan katakan beras ke apa ke. Tapi garam tu ada kadang-kadang besar-besar ini. Besar-besar ibu kaki. Dia punya kasar. Jadi mak-mak kita, nenek-nenek kita makan garam tu dia simpan. Dia balut letak atas para lah. Ada para api supaya tidak hancur. Pisang tu dia sagak. Orang kata parut. Makan ubi kayu, ubi gadung, makanan yang boleh dimakan. Jepun memerintah dengan duit Jepun. Duit Jepun ni kita boleh cakap waktu tu lah macam duit, dia gambar pokok pisang. Jadi macam daun pisang lah, bukan banyak. Tapi dia punya value tu kecil. Orang bercerita lah, mak saya bercakap lah. Sebelum masuk tu, dia dah masuk dulu lagi dah. Sebelum tahun 1900 tu, tentera dia masuk meniaga apa, buat kampung-kampung. Dia nak tahu kita punya kehidupan, kedudukan tu. Masa Jepun mula-mula nak masuk tu, British punya tentera
Kebanyakannya orang Melayu lari daripada Jepun. Sebab Jepun nak tangkap, nak bunuh dia orang. Jepun ni dia waktu tu dia zalim. Sebab dia orang ditrainkan untuk membunuh. Jadi waktu itu, masa tu 2 orang Negeri Sembilan pakai uniform British Army lari. Bapak saya ambil dia, bakar uniform dia, kasih baju Melayu, jadikan anak angkat. Selepas settle sikit perang, maka anak angkat bapak saya ni nak balik kampung dia. Bapak saya kasih dia duit, dia balik kampung. Tapi satu daripadanya, nama dia Sulaiman bin Sabih. Saya ingat lagi nama dia. Dia rapat sangat, dia cari bapak saya. Bapak saya ada bas waktu tu. Kebetulan kerana Allah SWT, dia cari betul. Ramai orang, dia datang terus jumpa bapak saya. Bapak saya pun bawa dia dalam bas pusing-pusing Singapura semua kan. Bapak saya bawa kerja, bawa bas sendiri punya bas lah. Dia panggil tu Changi Bas. Bas sebenarnya Changi Bas. Kita duduk kat Changi waktu tu. Jadi kebetulan dia ajak bapak saya masuk Malaysia. Jadi orang ni, Sulaiman bin Sabih ni, dia orang Negeri Sembilan, dia orang Kuala Pilah. Keturunan dia ada lagi lah kat Kuala Pilah ni. Dia boleh cerita, tapi mungkin dia dah mati lah kan. Time Jepun ni susah betul lah, susah betul nak makan, susah nak apa semua. Paling susah beras. Jadi bapak saya dengan kuasa Allah SWT, itulah bila kita banyak bersyukur pada Allah SWT, kita semayang betul-betul. Tiap hari kita dapat makan beras. Ini Allah punya pemberian lah kan. Mungkin bapak saya cari kat mana-mana lah waktu tu kan. Dia bapak saya pun pandai lah. Kelentong-kelentong sana sini sikit dapat kan. Dapat beras, dapat beli. Ubi kayu ni kita punya stable food lah maknanya. Siang, malam, pagi, petang orang makan ubi kayu. Tapi kita alhamdulillah kita dapat makan beras lah, makan nasi kan. Jadi ubi kayu dulu nak kata mahal tak mahal lah. Pasal kita boleh tanam sendiri kan. Kat Singapura tu macam sekarang lah kat Malaysia dalam kampung lah. Semua kampung lah waktu tu kan. Adalah bangunan tinggi pencakar langit tu tak adalah. Tanda-tanda kiamat je tu lah pencakar langit ni. Banyak orang makan banyak ubi kayu lah. Tapi saya suka ubi kayu sampai sekarang saya suka makan ubi kayu. Ada abang saudara, dia kerja askar Jepun. Dah meninggal lah abang saudara tu. Dia kerja askar Jepun. Dia dapat beras daripada Jepun. Itu dia dapat makan. Bila Jepun surrender, British full masuk ke Singapura. Waktu tu belum ada Malaysia lagi. Singapura dengan Malaysia satu waktu tu. Kita boleh travel Malaysia, Singapura, tak ada pakai pasport apa semua. Jadi bila Jepun surrender, banyaknya orang simpan duit. Itu sebab jangan simpan duit. Banyak belanja pada orang miskin lah. Simpan duit banyak sampai jadikan bantal. Punya banyak Jepun ni sampai jadikan bantal. Banyak sangat kan. Dah tak laku, Jepun dah surrender. Kat negeri pun tak boleh pakai duit tu. Pasal duit tu boleh pakai kat negeri kita je. Waktu tu Singapura dengan Malaysia boleh pakai lah dua-dua tempat tu kan. Tapi bila surrender, duit tak laku pula. Baliklah pada duit yang British buat ni. Saya ada simpan duit tu dulu tapi Masya Allah saya dah bagi ke orang lain lah. Kejadian ni kepada diri saya tak adalah, kepada orang-orang kampung, orang-orang tua juga. Tahu kita budak kan. Kita dengar orang-orang tua cakap, mak kita cakap dulu dia diam. Takut. Dia kata, tengok tu. Nanti Jepun mari dia potong kepala. Itulah. Kita duduk diam lah. Tak ada pula, tak perasan. Tapi saya dengar ada lah. Dia pancung kepala orang tu. Orang yang kita boleh percaya lah kan. Yang dalam masjid cakap kan. Kita pernah dengar lah. Dan saya percaya lah orang tu punya cakap kan. Pasal cara dia orang tu terlalu keras. Tapi terlalu keras ni bagusnya pula. Dia macam kita faham lah kan. Macam cara lembut kan. Kita tak faham. Dia pusing belakang, dia hentak kita daripada belakang kan. Yang Jepun tidak. Dia face to face lah maknanya. Pada saya lah kan. Masa Jepun tu nak masuk, dia orang betul-betul hormat Jepun lah. Kita tabik dia, macam kita rukuk sunjuk depan dia kan. Dia tak marah lah. Tapi jangan langsung kita nampak dia nampak kita tak pedulikan dia, memang dia lempang kita lah. Pasal dia ada senjata semua kan. Jadi kita pandai-pandai lah jaga diri kita. Kalau kita tengok masa tentera Jepun ni, ialah kita mengerti juga lah. Pasal kita pun dah 2 tahun umur kan. Jadi orang-orang tua kita cakap, zalim, sangat zalim, sangat jahat. Dia tak boleh tengok perempuan-perempuan muda apa ni, tak boleh tengok. Jadi kalau ada perempuan-perempuan muda kan, dia orang tonti kotor-kotor buat, dia pakai tarik ambil bau gitu saja. Tentera Jepun hak yang di kampung-kampung ni lah, hak di bandar-bandar tu saya tak tahu lah. Dia tak ada lain, dia cari kesalahan saja. Kalau macam kata ya jadi ahli barut Jepun, dia baiklah sikit, senanglah sikit. Jadi dia lah yang buat kan. Kalau ada anak dara lawa tu ke hospital tu kan, cakap kat Jepun tu, Jepun mau datang masjid, tak ada. Kalau ada pun orang-orang kampung pun buat rumah buat daripada kayu-kayu saja. Mana ada simen, mana ada apa, tak ada. Masa tu. Masa time perang tu boleh pergi masjid alhamdulillah. Pasal dia tahu kita nak pergi masjid kan.
Sebenarnya pergi masjid ni, kita pergi Allah jaga kita. Macam sekarang kita cakap di Tel Aviv, Palestin, dah tentu-tentu Yahudi yang jahat ni lah. Kontrol kan, dia bunuh orang Islam macam nak gila kan. Tapi pergerakan tabligh berjalan dengan sempurna. Dia tak ganggu. Di Tel Aviv, orang tabligh boleh buat usaha dakwah. Tak pernah satu orang pun kena bunuh, alhamdulillah. Kalau kita betul-betul yakin Allah tolong, Allah mesti tolong kita. Tentera Jepun masa tu pakaian dia seluar pendek, baju kuning. Topi dia nak seakan-akan topi bintang 3 juga. Topi Khomeini tu. Dia paksa orang kerja, pukul orang. Dia baik dengan Jepun. Dia buat fitnah anak ni jadi broker Inggris lah, apa tu kena. Tangkaplah. Tangkap 3 lah. Bagi minum air, sabun. Lepas tu dia papan atas perut ni, dia pijak. Air keluar. Mati orang. Kalau umur panjang sangat pun, hidup pun tak sempurna lah. Kuruh kering lah. Sakit. Paksa buat jalan kereta api di Burma. Pukul. Pakai kayu, pakai kotan. Salah sikit, syam. Pedang. Kesian pun ada sebab dia orang ni tak beriman pada Allah kan. Dia buat atas perintah. Jadi kita kesian lah. Kita pun kenal lah yang ganas-ganas pun ada jugalah kan. Yang ganas-ganas tu kita nak marah jugalah. Ni bapa saya semua ada gambar lah sikit kan. Dia kata kita janganlah marah orang. Itu atas perintah atasan kan. Senior officer dia. Lepas tu masa saya dalam Royal Air Force, baru saya pun faham kan. Kita ambil arahan. Tinggi mana pangkat pun kau kena ikut arahan. Nampak tentera Jepun masuk kampung kan, kanak-kanak ni kaki begini. Mana ada kanak-kanak yang selerak masa ni, tak ada. Bagus nak tak tahu mana. Kalau tentera Jepun mari, masuk duduk dalam tika ke duduk dalam rumah. Bapak saya bekerja dengan Jepun, jadi tukang masak. Jadi makan pun tak lapar, dia punya kerak-kerak nasi tu bawa balik rumah. Jadi kita bagi-bagilah. Terpaksa makan. Tempat makan kita lapar. Ibu mak kita suat lah makan kerak nasi. Lepas tu yang proporsional makan dia pisang lah. Setiap hari rebus pisang tu. Makan pisang. Macam atuk kan. Kalau ada beras ada sikit-sikit lah. Mak kita tak makan, simpan untuk anak. Tak makan, dia makan ubi, makan pisang, makan apa je. Beras tu masak satu genggam gitu kok. Masak air macam bubur lah. Ada kain pelekat budak, pelekat kecil lah. Ada. Itulah pakai. Malam kan tidur pun tidur. Kadang-kadang tikar. Tutup kain, tak ada selimut, tak ada. Air, kenapa dia orang panggil air menira tau. Orang sadak-sadak tu, itu saja yang ada, mana ada gula, ada susu, tak ada. Betul saya kata tadi, garam tu pun tak ada. Garam, katalah satu cawan ni, satu hari kerja orang kaya baru dapat satu cawan garam. Pesanan saya, jagalah negara kita. Sejahat-jahat, pemimpin-pemimpin negara kita semuanya baik. Start daripada almarhum Tunku Abdul Rahman sampai ke Datuk Seri Anwar, semua baik. Janganlah kita rasa ini tak bagus, ini tak bagus. Jangan. Setiap pemimpin ada perubahan, ada cara dia memimpin. Macam Tunku Abdul Rahman. Masa tu masa susah. Dia nak pergi London, nak menunaikan pun orang bagi gelang, bagi cincin. Itu saya ingatlah, saya tahu. Sebab tambang kita ingat. Sebab anak Melayu ada yang terpelajar tu, adalah. Anak-anak Melayu kita hari ni naik motosikal, tak tempoh arah. Hisap dadah, hisap apa. Itu anak Melayu kita. Kita tak ada bakal yang jadi pemimpin. Anak-anak Melayu yang sekolah-sekolah tinggi, universiti tu, diorang sekolah tinggi, diorang pandai, diorang bijak. Tapi pengalamannya dia tak ada. Dia tak rasa macam mana makan ubi kayu, dia tak rasa macam mana lapar, dia tak rasa semua tu. Carilah pengalaman yang orang tua dulu. Kalau kita ingat kembali masa Jepun kepada arwah mak ayah kita sedih. Menangis pun kita menangis. Sedih makan, sedih segala-gala.